Kita dah sampai warung kopi. Dah macam kena beratur. Ni lempeng ke Lempeng. Ini roti apa? Roti sarang burung Sini ada roti titap. Ini apa? Lontong. Lepas tu yang ni soto. Lempeng pisang. Kopi ais. Teh ais. Jom makan. Makan. Itulah dia batu-batu yang Atik langgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the video. Syazwan Raizat di sini. So aku masih lagi dengan Cove 800X ni. Kita nak pergi breakfast dekat mana? Jom. So macam aku cakap hari tu, belah kanan ni aku letakkan baju hujan dan juga back camera. Ada air sebotol mineral. Belah sini wife aku punya, satu je baju hujan dia, takut tiba-tiba hujan. Belakang ni pula kita punya personal lah. Aku punya bag personal. Sebab belakang dia ni kecil saja. Jom, let's go. Tak tahulah boleh lepas ke tak dengan tong 3 biji tu. Tong kiri kanan ni biasanya kita jalan jauh je, tapi tak tahulah nak lunch kat mana kan. Dah masukkan phone holder. Ni phone holder daripada Kwik. Senang saja masuk, lock. Aku punya spek kotak sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, aku nak tukar mode lah. Dia terlalu agresif lah mode ni. Tekan enter, ready mode, enter, convert dah. Patut escape je. Warung kopi. Oh, Keramat je. Warung kopi ni. Boleh lah. Kita akan ke sini lebih kurang dalam 10 kilo je. Yang ni untuk breakfast dulu tau. Kejap lagi lunch kita akan pergi ke tempat lain. Tapi tak jauh sangat kot. Petang nanti nak ambil anak. ETA dalam pukul 10. 3 minit kita akan sampai. Macam keras sangat je dia punya tayar ni. Last minute brother. Mana kau nak pergi? Mana kau nak pergi brother? Kita punya pioneer ni Kang terlanggar Kang orang punya kereta pisang. Masuk celah ni lepas tak? Lepas je kalau dia besar. Lepas handle, lepaslah segalanya. Tengok betul tak? Sikit je lagi. Tak apa, biar je. Saya pun tak boleh jalan ni bang. Tarahal ni, saya tarahal ni. Bismillahirrahmanirrahim. So yang aku concern adalah dia punya box. Yang lain aku tak ada hal. Pilihan dekat belakang tak ada hal. Setakat ni tak rasa berat ke, tak rasa macam over susah nak kona ke apa ke semua. Tak ada. Downshift pun okey. Downshift dia ngam, tak ada masalah. Cuma upshift dia je, dia macam lambat sikit. Okey, lagi kita ada box. Depan sikit bawa potong lah. Bismillah. Lopeh. Masuk kanan. Dia kurang agresif lah. Sebab mood comfort. Dia tak sentak-sentak. Tak tahulah nak breakfast kat mana. Janda baik aku rasa macam dah terbiasa pergi sangat. Boring. Kita pergi yang dekat-dekat je lah. Ini nak basikal pun boleh ni sebenarnya. Tak payah naik Cove pun. Tapi ini baru kita punya breakfast guys. Kita akan pergi ke mana saja kita nak pergi. Kelapa muda sedap ni, panas-panas ni. Kaki pun dah lah panas belah kiri ni. Ya, kita dah sampai di Arena Cafe bukan?
Kopi, warung kopi 70-an. Jangan rapat-rapat, nanti pisang. Sudah sampai warung kopi. Dah macam kena beratur. Dah, jom kita nak tengok apa yang wife aku search ni, apa yang best sangat. Tapi dah nampak dah nasi lemak mi rebus tulang, mi kari, soto, lontong, roti canai, lempeng kelapa. Mantap. Dah, jom. So, kita dah sampai dekat warung kopi 70-an lah katanya. Tapi itulah, wife aku ni dia gagah untuk tunggu. Tu ramai. Tapi warung ni dia kecil je sebenarnya. Cumanya ramai orang. Tak tahu kenapa, mungkin sedap kot. So ni adalah antara dia punya lauk. Nasi lemak kerang, ayam goreng, paru dan sebagainya. So akak ni kita ada dia punya roti canai. Ada roti canai kat sini. Roti canai sarang burung. Ni ada roti Bengali. Menu makanan ni roti canai ada western. Western ada ke? Pagi-pagi. Nasi lemak, roti bakar, mi belakang. Ni air dia lah. Vietnam coffee, air coklat semua ada. Nak tengok dia punya roti sarang burung. Ni lempeng. Ni lempeng ke Lempeng. Ini roti apa? Roti sarang burung Roti sarang burung. Wow, mantap. Terasa lapar. Jom. So now kita dah dapat meja. Kalau korang nak order, scan saja dekat situ pakai app semacam ni lah. Ini menu-menu dia, tapi tak sampai 10 minit pun dah dapat dah. Stik ais buih. Yang ini adalah soto, yang itu adalah lempeng pisang. Yang aku order ni belum sampai lagi sebab baru je order. Senang order pakai QR. Lepas tu dia sampai, tak sampai 10 minit pun dah sampai dah. Rasa ni sikit. Teh ais. Okey. Kau potong kaki. Dua menu ni. Aku punya RM20, aku punya pun RM20. Makan modal. Tiba-tiba dah penuh dah meja. Tak sampai 10 minit. Cepat Walaupun orang ramai. Nampak? Tapi warung dia kecil. Cumanya kalau kau order, dia akan cepat sampai. Sini ada roti titap. Yang ni apa? Lontong. Lepas tu yang ni soto. Lempeng pisang. Kopi ais. Teh ais. Jom makan. Makan. Bismillah. Lontong. Dah hidup pun dah rasa sedap. Petang lagi ngap. Bismillah. Sedap. Ikut rasa lemak dia. Paru pun sedap. Lontong paru. Nak paru? Tambah RM5 kan? Kalau add-on RM5. Dia tak ada lontong paru. Korang kena order dia punya add-on. Nak telur. Alamak, jatuh. Sambal dia dengan lontong. Nah, sambal tak manis. Sedap tu. Sedap. Cuma kalau letak paru lagi sedap kot. Kita try soto pula. Nah. Weh, kena roti. Lat-lat juga. Soto apa? Soto sambal kecap. Settle. Sekejap je dah settle. Next, kita ada dessert. Roti titap. Besar weh roti dia. Mesti pakai roti Bengali kot ni. Ini lempeng pisang. Ada sambal. Ada telur. Lupa pula. Telur goyang. Pak, portion dia. Sedap. Sedap manis. Goyang. Tumpah guys. Apa nak sapu kat sini? Aduh. Patutnya kena sapu macam ni. Baru betul lah. Aku nak tunjuk goyang je tadi. Tapi roti dia lembut. Tak rasa pisang. Roti lembut walaupun dah tinggal lama. Dah. Dia rugi lah. Telur kuning.
Handphone bertelur guys. Masa? Tak ada pisang. Banana tu tak rasa. Rasa macam lempeng biasa. Lempeng pisang tapi rasa macam lempeng biasa. Tapi nampaklah pisang dia cuma tak rasa kan. Yang ni ngam, roti titap. Betul? Roti dia lembut. Roti dia lembut. Bismillah. Dia tak letak gula kot. Manis daripada buah sendiri. Nampak? Oh. Alhamdulillah. Bagi sikit. Roti titap dia jadi. Celup dengan kopi ais. Dah manis dah. Pun sedap. Mantap. Lempeng pisang je kurang. Dah settle dah kita breakfast. Jadi ke mana arah sekarang ni? Alhamdulillah kenyang. Weh, nak hujan lah. Baru tadi aku bising pasal panas-panas tu anda bagi nak hujan pula. So warung kopi 70-an 70s lah, warung kopi 70s. So boleh, Alhamdulillah sedap. Harga tadi adalah RM39.80. Makan modal. Breakfast pun dah RM40. Tapi itulah dia, cerita dia. Kau ni nak masuk tak nak bagi signal. Typical Beza mother father. Tapi makanan dia okey, tak ada masalah. Air kopi dia agak manis lah bagi aku. Roti titap dia punya kaya tu, pandan kaya tu terlalu manis. Jadi kalau korang tak suka manis, jangan makanlah roti titap tu. Ataupun makan roti titap tetapi jangan minta kaya. Minta dengan roti, minta dengan telur goyang tu lah kan. Soto okey, sedap. Lontong pun sedap. Lempeng pisang dia tak rasa pisang tawar. Gitulah. So dah settle. Sekarang ni nampak sudah macam mau hujan lah pula. Aku pun tak ada hala tuju ni sebenarnya, sebab baru lepas breakfast, perut pun kenyang lagi. Kita nak pergi menghala ke Genting lah kot. Mari, jom. Aku rasa aku nak pergi belah-belah sini lah kot. Mari race. Ui, ulas sawa je. Ulas sawa mati. Sana dah hujan dah. Genting Highland Entry. Dia tak ada tulis lagi berapa ringgit semua kan. Motor kena bayar ke? Aku rasa tak kot. So motor kau kena rapat belah kiri ni ya. Ya, di sinilah laluan motor. Tak kena bayar kot motor. Tu dia. Barulah syok. Nampak bunyi exhaust dia. Letup. Macam main litar Apek tu apek. Suka tingkau. Cornering dia baik lah. Sedap. Motor pun senang dikawal. Genting Highland bersama pilihan dan juga sidebox. Aku nak je buka sidebox tu. Apakah soalan yang common yang orang cakap? Mabuk ke? Tapi tu semoga dia pun mudahkan. Jalan licin ni, janganlah bawa laju. Laju itulah puncanya. Dah terpaksa makan itulah. Kita nak berhenti sekejap lah dekat area Zeus.
Tapi tu lah, nak minum dah kenyang, tak haus dah. Aku nak lepak je lah kat tepi tu nak. Jom lepak tu. Bukan fantasi. Ini Syazwan Vlog, kita on air. Dari kosong sampai jadi rare. Langkah kecil jadi besar, semua mimpi dikejar. Ini Syazwan Vlog, jangan slow. Kita grind sampai ke top flow. Hari ini kita mula, esok dunia akan. Jom, kita nak jalan balik. Rasa macam nak naik atas lah. Kak Bus sudah turun lah, bos kita. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak lagi bangunan-bangunan yang nak naik kat sini. Salah jalan ni. Tapi dia pun biar je. Tak apalah ya. Bismillah. Tip, kau ingat tak Tip? Kita pergi Awana ni Tip. Jom aku tunjuk tempat Atip accident. Alang-alang kita kat atas ni kan. Dia nak hujan ke dia kabus je ni? Tu tol. Tol tu aku tak faham dia daripada mana. Kita naik atas Awana bawah tu. Jadi diorang naik atas ni masa zone test tu. Allah. Oi, hujan. Hujan yang turun. Sini dia kona, lepas tu dia terus kat sini. Ni. Itulah dia batu-batu yang Atip langgar. Sebenarnya dia macam tak biasa nak kona, lepas tu dia terus. So bila dia terus tu, batu tu kena kaki dia. Bila kena kaki dia tu yang buat kaki dia luka dan patah. Dan open fracture lah kita panggil kan. Open fracture ni leceh lah. Leceh sebab apa? Sebab kau kena biarkan luka tu sembuh dulu, baru boleh masukkan besi. Dan bila luka tu besar ke dan sebagainya, kau kena tutup lah dulu luka tu. Macam Atip lah kan. Kenapa luka tu, sebenarnya luka tu kecil je. Kenapa luka tu makin besar? Disebabkan oleh doktor koyak kan. Takut ada infection dekat bahagian-bahagian situ lah. Bila dah dibesarkan, makin lama makin besar lah pula. Sekarang ni Alhamdulillah luka tu dah ditutup, dah dijahit. Lepas tu Atip baru update aku, luka jahitan okey, Alhamdulillah. So Alhamdulillah lah. Mungkin lagi a few months lah. Tunggu Atip back on track balik. Kita akan ride balik sama-sama Tip. Kau sabar je Tip. Okay, tapi tu lah, aku salut lah dengan Mamat ni. Mamat ni sangat-sangat rajin guys. Semangat dia, orang kata licin lah. Dia memang kuat semangat lah kan. Aku dengan dia, sebenarnya aku ada benefit lah sebenarnya dengan dia. Sebabnya aku mencuri dia punya semangat tu. Aku suka semangat dia. Bila dia buat, aku buat. Kenapa dia boleh buat, aku tak boleh buat? Macam tu lah kan. So kita sama-sama naik, sama-sama support antara satu sama lain. InsyaAllah bolehlah naik sama-sama. Naik apa kan? Tak adalah naik macam nak famous, tidak. Kita nakkan, orang kata, job tu semualah. Kalau famous pun, artis pun dah tak ada apa dah sekarang kan. Jadi kita nakkan job, kita nakkan buat review yang cun-cun. Tentulah aku risau lah jalan basah ni kan. Mode ni ada 4 mode: rain, comfort, sport dengan off-road. Aku tak try pula rain. Alang-alang tengah hujan ni kan, baik kita tukar kepada mode rain kan. Mode rain ni tak silap aku, dia traction control dia lebih sikit lah. Dia tak bagi kau menggelabah bila tayar kau dah off traction. Dia kawal lah. Minyak pun dia akan kawal semua. Ini yang aku nak sebenarnya. Aku nakkan kabus ni. Dalam kabus ada hujan, dalam hujan ada kabus. Mantap. Alang-alang kita kat sini nak tukar mood kepada mood rain, lepas tu kita jalan balik. Jom. Ujung-ujung sikit lah, nanti orang nak berhenti payah. So kita berhenti macam ni.
kita tukar kepada mode rain. Kita enter aero mode rain. Nampak dia tukar mode kepada mode rain. Lepas tu kita escape saja dah. Allah. Throttle respon dia guys. Lambat. Lambat gila throttle respon dia. Okey, aku faham sebab mode rain, sebab rain mode, throttle respon yang slow. Kan kalau laju kau terus nanti kan. Bahaya. Ni gear 3 aku malah nak tukar. Boleh je tekan sikit, dia bagi je. Cumanya traction dia agak, dia kawal lah ni. Aku tekan habis ni dah full throttle lah. Dia macam tu je. Quick shifter up down masih ada lagi lah. Ini habis ni, tekan habis ni. Habis dia tak pergi. Sebab apa? Rain mode. So aku faham lah. So yang ini adalah kita punya bukit yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Kobe 800. Come on. No problem lah. Kobe kot. Walaupun rain mode dengar tak dia punya traction, dia punya quick shifter tu. Dia lambat kan. Kill time dia lambat. Itu patutnya dia baru lah betul. Mode rain ni bagi aku, kalau korang yang takut mula-mula bawa motor dia kan, kau pakai je rain mode. Sebab rain mode ni dia sangat-sangat friendly. Dia punya throttle respon ni, nampak? Slow gila. Dia tak pergi macam tu lah. Dia bagi linear. Dia bagi slow je. Jangan takut. Dah tak nampak guys. Woohoo. Dah, jom kita layan kona-kona dulu. Let's go. Tengok guys, sudah sampai dekat atas ni. Tu dia. Tak nampak weh. Tak nampak apa. Baik lah. Soju. Enjin pun tak rasa panas ni kaki aku. Kaki aku pun okey je. Tak nampak apa Kita nak pergi Petron, lepak Petron. Tak nampak apa tu. Turun sini lah. Kita ingat jalan je, nampaknya tidak. So sekali lagi, COVID ni sangat-sangat mudah untuk ditunggang. Sangat-sangat nimble. Senang saja nak bawa dia. Cumanya dia ada sideboard ni yang korang kena hati-hati sebab takut terlanggar ataupun tak lepas kalau korang mencelah. Itu je. Yang lain semuanya memang sangat-sangat best. Dan satu benda yang aku kurang gemar, dia punya quick shifter je lah. Kill time dia ataupun kita panggil fuel cut dia terlalu lambat. Tak nampak apa. Korang nampak ke? Kereta pun slow je. Dia buat tak nampak. Geng Bistrom lah. Tapi tu lah, kesian korang. Kerja dekat sini tapi tak ada ke parking motor yang kat dalam kan. Jagalah staff sikit. Dia double standard kan pula dengan motor-motor ni kan. Ni pot selalu aku buat review dengan Atib dulu. Tapi dia dah ambil untuk parking staff dia kot. Kita ambil angin sejuk. So kita dah sampai dekat Petron. Dia tak adalah hujan sangat. Dia macam renyai-renyai, membasahi bumi lah. Dia tak ada lebat sangat. So aku rasa best lah dengan COVID ni. Ni dia. Macam mana Mi? Okey tak? Duduk belakang. Selesa kan? Duduk belakang. Wah, aku cakap okey saja, tak ada masalah. Dan tadi masa kita nak naik tadi, aku dah tukar kepada rain mode. Rain mode ni dia kawal korang punya throttle ni. Throttle respon ni sangat-sangat kurang. Dan juga of course lah, kelajuan dia memang sangat-sangat slow. Tapi boleh naik bukit, tak ada masalah. Naik bukit gear 2 pun tak ada masalah. Kau tak payah change to gear 1 pun okey saja. Dan tayar CST ni aku rasa okey. Dia tak ada lari-lari time hujan. Mungkin sebab tebal lagi kot. Yang ini baru 8,000 lebih kilometer. Tayar dia okey, tak ada masalah. Ni bukan aku buat Aku tak pasal pula ada salah tu. Baru 8,000 lebih. Nak dekat 9,000. So okey saja. Cornering okey. Tak ada rasa geli-geli pun semua okey. Time basah tadi, jalan yang betul-betul basah pun rasa macam okey sahaja. Tak ada rasa lari-lari. Ngam. CST boleh pakai ni. CST Ride apa benda nama? Lupa dah semalam. Umbro A3. Lebih kurang lah macam tu. CST bawah dia tak silap ada Maxxis sekali.
So ni okey lah, 19, 17. Rasa macam nak pakai tayar ni. Sebab nampak macam anaki kan. Semau. Dah. Kita lepak jap. Lepas tu kita nak bergerak. Ke mana? Tak tahu, jom. So memandangkan sekarang hari tengah hujan, aku memakai baju hujan daripada One Dry. Yang ini adalah One Dry Pro. Kau boleh tengok kat sini, dia punya zip ada 2 layer zip. Yang pertama, yang kedua. Nampak? Dia tak berapa tebal. So kalau korang pakai time dah tak hujan pun dia tak rasa panas sangat sebab dia ada lubang angin kat belakang ni. Nampak? Dia ada lubang angin di bahagian tu. Jadi udara yang panas dia akan keluar dekat lubang tu lah. Dan dekat bahagian tangan ni dia ada velcro. Korang boleh adjust lah. Sama. Bahagian kiri pun sama. Dan juga dia ada safety features. Yang ini semua adalah pantulan. Okay? Depan pantulan, kiri, kanan, belakang, semua pantul. So sekarang kita nak redah hujan. Jom. Dan je hujan kan. Nasib baik aku ada baju hujan daripada One Dry. Wah, aku pun pakai One Dry, tapi yang tu adalah One Dry Ultra. Yang aku punya ni adalah One Dry Pro. Penat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dah reda dah. Jangan berhenti dengan tengah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi itulah kan, aku tahu je petang lalu hujan. Dia punya degil tu nak pergi ride juga. So hujan membasahi bumi. Disebabkan tayar COVID ni baru lagi guys, aku tak ada rasa takut sangat lah. Melainkan kalau aku bawa dengan aku punya tayar tu, tayar aku lebih kurang tinggal dalam 30% macam tu. Nak tukar tayar apa nanti untuk Visrom tu aku tak tahu lagi. Hari tu dah nak try Maxxis, tapi Maxxis dia balas chat aku, dia kata dia ada tayar belakang 2022 punya tahun. Jadi aku macam tak nak kan. Kita dah bayar spend nak dekat dalam 500, tapi kau pakai tayar yang 2022, 4 tahun ke belakang punya tayar. Kita tak tahu dia simpan tayar tu macam mana. Kalau betul-betul dia simpan dalam suhu bilik saja kan, betul tak pindah-pindah, okey lah. Aku risau juga kadang-kadang dia pindah tempat ke dan sebagainya. Kita tak tahu. Walaupun tayar tu berbalut kan. Tayar korang kena tahulah dia suhu lah kan. Suhu dia sangat-sangat sensitif lah. Panas sejuk dia rosak lah profil tayar tu. Walaupun tak pakai lagi. Tapi dah 4 tahun agak-agak lah. Takkan aku nak pakai setahun je weh. Mana tahu dah tak bawa motor tu lama ke kan. Tayar dah tak boleh pakai. Hujan macam ni licin pula. Risau lah. Braking COVID ni best lah. Walaupun dia menggunakan 2 piston sahaja di hadapan, tapi kiri kanan lah kan. Biasanya kalau dalam 800 dia akan bagi 4 piston kiri kanan. Ini walaupun dia 2 piston kiri kanan, dia masih lagi mencengkam. Sebab apa? Mungkin disebabkan oleh dia punya steel braided tu lah. Dia menggunakan steel braided hose. So dia tak adalah kembang time korang hard braking dan sebagainya kan. Kasut kalau korang pakai time hujan, kau cabut punya stokin kalau korang tak bawa kasut hujan. Tak adalah kesejukan. Ini aku terlupa pula nak cabut tadi. Selalu aku cabut je stokin, walaupun aku tahu kasut aku ni waterproof sebenarnya. Cumanya dia tak boleh jangka masa yang lama. Dah rasa dah stokin aku basah guys. Turun naik bukit COVID ni memang best lah. Macam tak ada hal pun. Nak break dia bagi, lepas tu dia bagi engine braking yang baik juga. And yang ini aku pakai rain mode, masih pakai rain mode lagi. So dia tak tersentak-sentak bila korang buka minyak. Dia bagi linear je power tu. Melainkan kalau kau tekan je ni, tekan macam tu dia bagi lah power dia. Braking okey, depan belakang cantik je, tak ada masalah. Yang masalahnya akulah basah. Bagi signal lah. Astaghfirullahalazim. Susah ke nak bagi signal? Ke kau tangan kau kudung bang, bawa pakai kaki je tu. So kita dah sampai dekat area Ampang. Tengok baju hujan aku masih lagi cemerlang. Aku dah buka, nampak pun macam tak basah. So zip yang pertama dan zip yang kedua. Tada, baju dalam apatah lagi. Kering. Memang sangat-sangat kering. Dan juga seluar. Cuba tengok seluar. Seluar ni dia takkan basah sebab dia ada 2 stitching. Tada, tak basah. Nampak? Dalam pun kering.
Yang ini dia ada double stitching, jadi dia tak akan basah lah. Bawah dia ni adjustable button sahaja. Ni ada adjustable button, dia tak ada adjustable strap. Jadi dah terbukti banyak kali aku pakai baju ni memang tak akan basah. Kalau korang nak juga, link ada dekat bawah. Mantap. Okay, kita berada di Ayam Gepuk Artisan. Ini dekat Pandan Mewah. Jadi makanan pun dah sampai. Yang ini adalah klasik ayam gepuk klasik, bukan ayam crispy. Nampak, wow, dia punya sambal ni risau pula. Sambal dia ni banyak biji ni. Banyak biji. Risau. So, jom kita makan dulu. Okey, dah habis makan. Tak bawa aku punya tripod tadi, jadi okey lah Artisan ni. Cuma sambal dia ada rasa seasoning sikit yang aku tak gemar. Ayam dia okey, sedap. Nasi pun panas. Jadi sebenarnya kita nak pergi ke Temerloh, tapi hujan sepanjang jalan, aku macam malas pula. Jadi kita balik makan kat sini je, area Ampang. Lepas tu aku nak pergi ambil anak aku. Senang, sekarang ni pun dah pukul 4 lebih dah. Jadi itu sajalah untuk video kali ni. Kita orang pergi naik genting tadi, dan motor Kove itu ada tepi tu dalam keadaan yang cemerlang. Naik okey, turun pun okey. Cuma sekali lagi aku nak bagi tahu kat korang yang dia punya quick shifter tu, dia kurang best. Yang lain semua best. Brake okey, cornering okey, tayar okey, dia punya fork pun okey, handling pun okey. Bila bawa 2 orang, bila bawa box masih lagi okey. Okey tu maksudnya lebih selesa. Bila korang bawa tu, dia tak rasa macam berat, dia tak rasa macam susah untuk dibawa, senang untuk ditunggang lah maksudnya. Ada mod tu boleh membantu korang untuk korang rasa berhati-hati semasa korang bawa motor. Mod rain sangat-sangat berguna mod tu. Alright, kita jumpa next video. Aku Syazwan Aizat. Like dan subscribe dah betul, insya-Allah. Next video, bye bye.